Ramai orang salah faham pasal trading. Mereka ingat kalau sekali boleh profit besar, itu maksudnya hebat. Tapi sebenarnya, itu belum tentu konsisten. Trading yang konsisten bukan tentang menang setiap hari. Bukan juga tentang profit besar sekali-sekala. Trading yang konsisten ialah bila kau boleh ulang benda yang sama, lagi dan lagi, tanpa rosakkan akaun kau sendiri. Ada hari kau menang, ada hari kau loss. Dan itu normal. Trader yang konsisten faham satu benda. Loss bukan musuh. Loss cuma sebahagian daripada game. Sebab itu, mereka jaga risiko. Mereka tahu bila nak masuk. Dan lebih penting, mereka tahu bila nak berhenti. Tak revenge trade, tak kejar market, tak trade ikut emosi. Mereka tak cuba jadi kaya dalam semalam. Mereka cuma cuba survive dan grow sikit demi sikit. Dan itulah bezanya antara trader yang sekadar berharap dengan trader yang betul-betul faham apa yang dia buat. Kalau kau masih ada dalam market hari ini, itu pun sebenarnya satu kemenangan.